item yang mana hak sesuai untuk kita simpan bagi dana persaraan. Jadi ada orang WhatsApp saya, dia tanya saya nak bersara. Dia ada duit sekitar 500,000. Jadi kalau tujuan untuk bersara, kita perlu tengok kepada berapa banyak perbelanjaan kita setiap bulan. Jadi tuan-tuan, untuk persaraan ni, tak sarankan untuk ambil item yang besar-besar. Contoh tuan-tuan, walaupun tuan-tuan ada bajet yang besar, untuk bersara tak sesuai lah ambil yang sekilo ni. Sebab sekilo ni untuk tujuan tuan-tuan nak guna duit, tuan-tuan boleh jual seketul terus. Tapi seketul terus, kalau kita nak jual, ni nilai dia kalau kita jual dapat dah 400,000 lebih, 500,000 tuan-tuan. Jadi tak sesuai lah untuk kita jadikan sebagai dana persaraan yang mana kita nak guna duit tu setiap bulan. Jadi apa yang disarankan oleh pakar kewangan tuan-tuan, kita boleh ambil item 10 gram ataupun item 5 gram. Jadi untuk item 5 gram ni, harga dia sekarang sekitar 2,000 lebih. Adapun untuk item 10 gram, harga dia sekitar 5,000 lebih. Jadi kita tengok perbelanjaan bulanan kita tu berapa. Dia kata perbelanjaan bulanan kita sekitar 2,000 lebih, kumpul sahaja, simpan banyak-banyak untuk item 5 gram ni. Maksudnya ada 5 gram, beratus-ratus keping. Tak ada masalah. Sebab apa? Tujuan kita simpan adalah untuk belanja bulan ni apabila kita bersara nanti. Jadi tuan-tuan, untuk dana persaraan, disarankan untuk ambil item ni kecil-kecil macam ni, 5 gram ataupun 10 gram. Jadi tengok perbelanjaan kita. Kalau ada perbelanjaan tuan-tuan 10,000. 10,000 setiap bulan boleh ambil item 20 gram. Ni adalah item 20 gram. Jadi terpulanglah. Jadi ini adalah item-item yang sesuai untuk tuan-tuan jadikan sebagai dana persaraan. Jadi tak digalakkanlah untuk tuan-tuan ambil item yang besar-besar. Contoh item 100 gram ataupun item 50 gram. Ni banyak ni. Terlalu besar lah. Kita nak guna sikit sahaja. Kita nak guna sekitar 2,000 ataupun 5,000, 10,000. Tapi kalau tuan-tuan ambil item yang besar, ni dah sekitar 25,000 tuan-tuan. Jadi tak sesuai. Jadi dalam kita buat simpanan emas ni, item fizikal yang kita keluarkan tu pun sangat-sangat penting untuk kita pilih berdasarkan kepada tujuan kita simpan. Jadi kalau tujuan kita simpan untuk belanja bulanan, ambil item kecil-kecil macam ni. Jadi nak saya bantu tuan-tuan untuk mulakan simpanan emas pertama bersama dengan Public Gold, boleh rujuk pin video saya untuk mulakan simpanan emas yang pertama. Assalamualaikum.